Hello guys, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini menu mama ialah sambal udang petai. Let's go. Bahan pertama ialah cili kering yang siap di blender. Cili kering dalam 16 batang. Cili kering ni mama rebus dulu supaya bersih dan lembut. Bahan kedua ialah bawang kecil dan bawang putih yang telah di blender. Mama gunakan 6 biji bawang kecil dan juga 2 ulas bawang putih. Lepas tu, petai yang siap dikopek dan dibelah tengah. Mama rendam petai yang dah dikopek dan dibelah tu supaya ia lebih besar dan segar. Dan sos cili dalam 5 sudu besar. Sos tiram pula dalam 2 sudu besar. Kemudian bahan utama semestinya udang. Udang mama gunakan dalam sekilo. Bawang besar 1 buku dan jangan lupa perasa air limau. Akhir sekali, jangan lupa bahan perasa seperti garam dan ajinomoto. Sebelum masukkan minyak, panaskan kuali terlebih dahulu. Masukkan minyak secukupnya sahaja untuk menumis dan menggoreng cili. Dah nampak kuali tu agak panas je, masukkan bahan tumisan kita iaitu bawang putih dan bawang kecil yang telah di blender tadi. Agak bahan tumisan tadi dah agak kuning je, kita masukkan cili kering yang telah di blender tadi. Lepas tu kita gaul-gaulkan dia supaya ia masak sekata. Nampak je sambal kita dah nak agak garing tadi. Masukkan sos tiram dan sos cili yang tadi beserta rasa air limau. Rasa air limau dalam setengah tutup botol kecil. Lepas tu kita sambung gaul-gaul lagi guys. Apabila sambal kita dah menggelegaknya, kita masukkan pula udang yang tadi. Kemudian kita masukkan pula petai yang telah direndam tadi. Sambil menunggu masakan kita masak, mama potong dulu bawang besar bulat-bulat. Mama cakap bawang besar ni untuk mencantikkan dan menambah rasa kepada masakan kita. Mama masukkan bawang besar yang telah dipotong tadi dan juga bahan perasa. Bahan perasa mengikut selera masing-masing ya. Dekat sini mama taruhkan sedikit gula supaya sambal ni tak terlalu pedas dan ada rasa manisnya. Kemudian mama teruskan menggaul sambal udang tersebut sehingga ia benar-benar masak.
Dah siap masakan Mama. Selamat mencuba.